Assalamualaikum, hi guys. So hari ni kita nak try buat benda baru, which is kita nak cuba untuk buat reaction sambil tengok beberapa video. So of course antara benda yang paling tengah hangat sekarang ni adalah kemenangan Zoran Mamdani sebagai Datuk Bandar New York. So ada beberapa video dia yang viral tapi I haven't got the chance untuk tonton lagi. So sekarang ni nak tengok and this is my first time. So boleh dapat tengok my live reaction to it. Okay, let's go. New York is suffering from a crisis and it's called halalflation. Ni antara benda yang menarik which is term halalflation tu. Dia ucap inflation tapi dia letak halal kat depan. Halalflation. Today, we're going to get to the bottom of this. How much does a plate of halal cost right now from this truck? $10. $10. Chicken over rice, lamb over rice, $10. $10? Yeah. When you're $10 a street tu vendor, macam you have RM48 to ke pay for the food, Mahal lah. the plates. How much do you have to pay for your permit? Before it was 22K. 17,000. Permit $22,000 ni besar sebab benda ni dia dekat food truck tepi-tepi jalan je. How much does a license cost if you get it from the city? I think 400. And who are you paying? The permit owner. You're not paying the city. No. You pay the permit owner $22,000 just so you can sell this food. Yes. And who is this? A random guy. Have you ever applied for a permit? Yeah, Okay, I'm applying. so ni kita nampak yang ada budaya kat sini which is budaya orang tengah. So dia tak perlu pun bayar pada city directly. Padahal kalau dia bayar pada bandar directly $4 je. Tapi sebab ada orang tengah yang dah dapatkan permit tu daripada city and diorang just bayar kat orang tengah tu, dia jadi $22,000. So dia punya multiplication tu berlipat-lipat kali ganda. And no come anything. It's long way. Number 3,800 something. And After 2 years, you're number 3,800. yes. These are the 4 bills that are sitting in the city council right now, which would give these vendors their own permits and make your halal more affordable. But Eric Adams hasn't said a single word about them. If you own the permit, then how much would you charge for the plate? $7. $8. $8. Would you rather pay $10 for a plate of halal Okay. or $8? $8. Okay, bijak lah benda ni. Lepas dia tanya daripada halal provider, dia terus tanya pada orang-orang lain berapa banyak yang diorang sepatutnya nak bayar. I think $8 is the way to go. If I was the mayor, I'd be working with city council from day 1 to make halal $8 again. So, how would you pay? Tastes like $10, but it should be 8. Menarik. Satu benda yang mungkin nak komen kat sini kan. Sebenarnya benda ni is not foreign kat Malaysia juga. Sebab I've met so many peniaga-peniaga dan juga pemilik-pemilik kedai yang masih lagi struggle untuk dapatkan beberapa permit. Contohnya macam permit untuk buka kerusi dengan meja dekat luar. Sebenarnya benda tu ada je tapi dia nak cuba dapatkan tu tak dapat. So sebabkan benda-benda macam ni lah yang kadang-kadang orang terpaksa buat tanpa permit. Sebab business has to go on and kalau dekat sistem kat New York ni dia terpaksa bayar orang tengah untuk dapatkan permit tu yang menjadikan lipat kali ganda. So unfortunately benda ni bukan dekat New York City saja tapi juga berlaku di Malaysia. So kita akan tengok video seterusnya sebelum kita bagi macam full review of the whole thing. Okay, the next one is tentang taxi community. Assalamualaikum, milenge. Thank you, Ji. Hi. I vote for you. Thank you so much. Thank you. Just as a background, dulu antara benda yang Zoran Mamdani ni famous dulu adalah dia pernah sama-sama mogok lapar bersama dengan taxi community untuk memperjuangkan nasib mereka. So ni antara benda yang huge lah. Suatu I think 2000 tak ingat berapa, 2013 maybe. Nanti kita boleh tulis kat sini bila dia punya ni. Thank you. Please give this to him. Thank you so much. How you doing, brother? I'm happy to meet you. Kalau sesiapa tengok filem-filem Hollywood kan memang akan tahu yang memang taksi kuning New York ni adalah antara benda yang paling ikonik pasal New York. So ni dia berjumpa dengan community taksi kuning ni. Thank you, जी आप वोट किए अब तक? I'm 67. I retire. I cannot retire. I keep Gonna do when working. you retire. My payments and 25-year Gonna work until we payment. retire. Hmm. Easy.
How you doing? That's our this is a signature hug. Boleh nampak betapa macam taxi community ni rasa sangat South selesa Asians dengan growing up in dia. New York Diorang City, rasa, taxis is one of the ways we you know, see dia ni ourselves as part of macam the nampak fabric. macam dia one of them. Thank you, brother. Thank As you. I much as appreciate taxis have been celebrated, as much as they've been woven into the most prominent examples of what it means to be a New Yorker, or the films and the books that we all love about this city, Baru cakap, I dia watched as taxi many kuning ni New memang Yorkers ikonik as kat Hollywood. driver after driver was Thank trapped you, brother. Thank you, inshallah. debt peonage, and their struggles were simply overlooked by politicians. You know, it's time to also speak to New Yorkers for whom the workday starts at night. It's time to actually look to represent them. I think this is interesting bila dia kata masa juga untuk melihat kepada orang-orang New York yang kerja dia bermula waktu malam. Sebab selalunya bila campaign kita fokus kepada apa yang berlaku di waktu pagi. Thank you, I appreciate you. Mandani, nice to see you. You're gonna be Ben, you're gonna be next mayor, Mr. Mandani, next mayor. Mr. Sir Mandani. I love you. We miss you. We cannot wait to win the next mayor. Dia nampak orang punya interaction dengan dia tu memang 8:30 in the morning, genuine. 8:30 at night? Yeah. How about Yeah, 9:30 to like 10, sometimes 9:30 in the morning, 10 p.m. tonight? Yes, sir, yes, sir. Working very hard. Soon. If you vote. Thank you. I love you. Thank you. I love you too, brother. Nice to meet you. Just excited to see You guys taught me how to campaign. Oh yeah. So we were telling people, you know, we want to tell the stories of the New Yorkers who are often forgotten. How you doing, Ones brother? who work while everyone else Doing gets to good. sleep. That was my shift, like hunger strikers. Yeah. Night shift. Yeah, night shifts, right? Without the night. Menarik lah dia punya benda dia cakap kan, memang dia nak I hear you. buat cerita-cerita Thank you, brother. tentang I'll be orang-orang there. New York yang selalunya dilupakan. Oh my God. So cute. Yildiz and Noel. Oh, that's Tengok betapa genuinenya interaction dia dengan orang. Sebab orang tunjuk tau gambar family dia pada dia, tunjuk dia punya anak saudara, tunjuk dia punya cucu-cucu. Yeah. And bring the payments down. Even 7 days will not happen in America. Truly, thank you. Lord driver, appreciate you. Thank you. Thank you very much. This is a lifesaver. Nice to meet you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Also another struggle yang sebenarnya sangat common dengan kita dekat Malaysia juga adalah struggle pemandu taksi. Sebab sama juga dengan kat Malaysia pun, pemandu taksi, saya dah beberapa perjumpaan dengan pemandu-pemandu taksi yang mana dia menceritakan bahawa dia orang memang tak boleh, dia memang dah terikat dengan perjanjian dengan taksi tu. Jadi dia tak boleh nak lepaskan taksi tu begitu je, sebab kadang-kadang ada orang kata dah tahu taksi tak boleh guna, lepaskan jalan taksi. It's not as easy as that. Dia memang dah terikat dengan loan taksi tu. Tapi sebab dengan wujudnya Grab, dia the problem is orang ingat kalau ada Grab okey lah, you masukkanlah taksi sebagai Grab, tapi sebenarnya Grab yang kereta biasa akan dapat priority call in comparison dengan taksi. So benda tu yang berlaku dekat bandar-bandar. So bila jumpa dengan pakcik-pakcik taksi kan, diorang memang mengadu umur memang dah ramai yang dah 60 tahun masih lagi terpaksa bekerja sebab diorang tak boleh, diorang perlukan duit tu untuk bayar hutang. So sebenarnya saya pernah bawa juga dalam Don Johor untuk kita cadangkan untuk taksi-taksi ni jadi partner rasmi untuk tahun melawat Johor 2026. Saya pernah bawa benda ni dalam Don Johor sebab diorang punya dia ni part of kita punya community. Kita kena perjuangkan diorang ni juga sebab kita tak boleh tinggalkan diorang gitu je. So sebenarnya apa yang Zohran buat kat New York ni, benda ni bukannya isolated dekat New York dan US saja. Dia adalah benda yang berlaku di mana-mana bandar-bandar besar. Golongan-golongan macam pemandu taksi ni memang jauh ketinggalan nasib mereka. Okay, mungkin kalau nak tahu lebih lanjut saya boleh kupas lebih lanjut pasal isu taksi ni. Tapi saya akan bawa ke video ketiga, iaitu macam mana dia naik bas untuk pergi perbahasan bersama dengan Andrew Cuomo dan juga Curtis Sliwa, which is dia punya opponent dalam mayoral election ni. Okay. This is Andrew Cuomo's last debate. Tune in at 7. Wah, this is Andrew Cuomo's last debate. Jadi confident lah Andrew Cuomo dah. Lepas ni tak ada debate lah. Benda macam ni memang menunjukkan betapa mudanya dia. Dia boleh naik bas, dia boleh turun, jumpa orang directly. Benda-benda naik public transport ni bila orang tu dah terlalu tinggi, dia dah tak nampak lah benda tu something yang dia kena buat.
So video ni pendek je, tapi bagi saya walaupun video ni pendek, video ni impactful lah. Sebab bila dia naik bas tu, tengok betapa penuhnya bas tu dengan orang, dan you can see yang orang-orang tu adalah regular people in New York. Dan bila dia turun daripada bas tu, tengok berapa ramai yang ada kat situ. Just maybe something interesting pasal debate tu. The funny part is Zohran Mamdani, macam apa-apa election dekat US, in order untuk you masuk ke dalam election, first you kena menang primary election dulu. Primary election ni adalah election dalam political party dia dulu, untuk decide siapa yang akan bertanding. So dia ni daripada Democrat. So dia sebenarnya dah masuk primary berlawan dengan Andrew Cuomo. Andrew Cuomo ni pun asalnya dari Democrat juga. Pada asalnya Zohran ni dia 1% je. Dia tak dapat tinggi pun. So orang ingatkan Andrew Cuomo ni lah yang akan bertanding. Sekali tiba-tiba dia dapat catch up dan akhirnya dia menang dan Andrew Cuomo kalah. So dia masuk tanding berlawan dengan Curtis Sliwa, sebab Curtis Sliwa Republican yang mewakili Republican, dan Andrew Cuomo ni dia tak puas hati sebab macam, aku awal dah lead, kenapa tiba-tiba aku kalah pula, kenapa budak ni pula yang dapat bertanding. So dia bertanding sebagai bebas. So sebab tu ni kira macam this is a very very interesting election lah, sebab ada Demokrat, ada Republican, dan ada juga bebas yang asalnya daripada Demokrat yang Donald Trump, which is Republican, endorse for calon bebas yang asal dari Demokrat. Gitu. Okay. Video keempat kita akan tengok adalah video tentang macam mana Zohran embracing dia punya asal usul dia. مرحبا، أنا اسمي زهران ممداني وعم رشح حالي ليكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. Ni yang bawa panah ni. شكلي كأني صهركم من الشام، بس العربي تبعي بده شوية شغل. هيك أنا حابب اليوم tu yang banyak I read dekat Twitter, kat threads kan, ramai orang macam lepas ni semua syllabus kat sekolah dekat New York akan diajar dalam bahasa Arab. New York Metro bunyi azan. New York lepas ni akan bunyi azan. يوم 4 نوفمبر. العيشة بنيويورك صارت غالية للكل. ازيك يا باشا؟ كل شيء تمام وصار صعب نعيش فيها ونربي أولاد. أنا كعمدة رح جمد الإيجارات لأكثر من 2,000,000 شخص. So ni antara dia punya biggest campaign juga, which is freeze the rent, free bus, dan juga make universal child care. بس بوعدكم إني رح أشتغل بكل جهدي لأسهل عليكم. Benda-benda dia tunjuk, benda yang dia makan. Dia tak directly cakap ini adalah budaya dia, tapi sambil dia buat video ni dia buat benda-benda yang sebenarnya menunjukkan dia tu siapa. أنا منكم وإليكم سنراكم. أنا منكم وإليكم. I am. Apa? Dia apa? Ana minkum wa ilaikum. I am from you and for you. Cantik lah. In fact dia punya significant logo Zohran pun dia orang buat dalam tulisan Arab tu memang cantik lah. Dia jadi the same font tapi dalam tulisan Arabic. Kita kalau kat Malaysia kita dah panggil tulisan Jawi lah benda tu. So the fun thing about Zohran ni, dia seorang Muslim. Dia daripada keluarga berketurunan India dan dia lahir di Uganda. And Zohran ni dia mahir dalam 5 bahasa. Dia mahir dalam bahasa Inggeris obviously, dalam Arabic, Bangla, Hindi dan juga Urdu. And the best thing about Zohran ni, untuk menunjukkan betapa dia ni celebrated by the non-white majority in the US, dia dapat sokongan undi majority daripada untuk African American, orang muda between 18 hingga ke 44 tahun, daripada Asian dan juga daripada Hispanic. So dia memang represent the minorities, or the so-called minorities in New York, which actually have become the majorities actually. Yeah. Just fun fact juga, sebab tu antara benda yang orang kata adalah Zohran will never become president, sebab in the US is in their constitution, nak jadi presiden kena lahir di United States of America, and Zohran was born in Uganda. Okay, we'll watch the next video. There's a lot of things that make New York City special. For me, it's the delis and bodegas. Delis and bodegas. Cheese on a roll with jalapeno. One Zoran special coming up. Apa Zoran special? Small businesses employ nearly half of all New Yorkers in the private sector. They keep the city running. The last 4 years have been hard. We've seen the dollar slice go extinct, storefront after storefront close, and had a mayor in Eric Adams who has ignored the struggles of small businesses.
That's why, as mayor, I'm going to make it faster, easier, and cheaper for small businesses to get Which started is very and important stay sebab open. untuk bandar-bandar besar First, sama we're gonna juga cut macam kat fines Kuala and fees Lumpur, for Johor small Bahru. businesses by Small 50%. businesses are Regulations actually are the ones important, yang but really small fuel the businesses have to economy. navigate more than 6,000 of them with far fewer resources than the big chains. That's why, as mayor, I'll appoint a mom and pop czar with the clear goal of making it easier to run a small business. $1,000 isn't a lot to our city government, but it can be make or break for a small business trying to get off the ground. Next, we're going to accelerate permits and applications. The mom and pop czar will coordinate Okay, with menarik agencies to speed up. Menarik part yang tu. Sebab dia nak kata accelerate fast permit tu, dia accelerate video tu juga. Accelerate fast permit. Oh, video ni akan ni kan, akan tunjuk kan. So sebenarnya tak payah pun buat ni. Turnaround time, cut red tape, and let New Yorkers start businesses sooner. Because you shouldn't have to fill out 24 So, forms. ini antara benda yang kita geram kalau dekat Malaysia ni pun. Macam you nak buat bisnes, kenapa sampai berpuluh-puluh form yang menjadikan benda lebih sukar. Sampai kan orang buat bisnes-bisnes secara haram, lepas tu you datang, you saman diorang setiap minggu dia tanya, tuan macam mana saya nak dapatkan permit. Setiap minggu tu juga dia pergi dan dia gagal dapat permit. Setiap minggu tu juga dia kena saman. So benda ni, like, come on, I understand that you need rules and you need regulation. Tapi sebenarnya, you tahu that itu adalah livelihood orang. You tahu most of Malaysians, sama juga macam kat New York ni, many of them have to go for small business to make a living. So sepatutnya kita pemudahkan usaha tu, kita pastikan benda-benda yang diorang nak buat tu jadi mudah supaya dia dapat ikut buat bisnes mengikut undang-undang. Supaya dia follow kita punya rules and regulations. Sebab diorang bukannya tak nak follow, diorang nak follow. And go through 7 agencies to start a barbershop. But most of all, we're putting our money where our mouth is by increasing funding for small business support programs with 500%. We're going to invest $20 million in our Business Express service teams, which pair small businesses with a city case manager that helps them navigate permits and regulations, as well as connecting them with programs that provide them with financial and legal assistance. Right now, only 3% of businesses are using these programs. We want that number to skyrocket. The only thing more New York than an egg and cheese are the small businesses that make them. Together, we can not only protect them, but encourage new ones to make a home in our city. So memang boleh nampak tau macam mana bezanya kempen Zora Mamdani dengan kempen Andrew Cuomo ni. Sebab kempen Andrew Cuomo dia memang largely fueled by big businesses. Memang billionaires memang pump in duit banyak gila ke dalam kempen dia. Meanwhile Zora ni dia memang tie dia punya kempen kepada grassroots, kepada taxi driver, kepada small businesses, kepada food truck owners, kepada orang yang naik buses. So kempen-kempen dia memang tunjuk macam mana interaction dia dengan the regular people of New York. So kita akan tengok next video, which is video dia canvassing. So kalau canvassing ni dalam dunia campaign, dunia politik, canvassing ni adalah apabila volunteer dia turun pergi campaign rumah ke rumah, dan volunteer ni yang akan persuade voter ataupun persuade pengundi, ajak pengundi untuk undi siapa calon-calon yang mereka suka. I'm sure kalau orang Malaysia bila time pilihan raya, negeri ke, umum ke, akan ada orang yang buat canvassing. Sama ada dia pergi rumah ke rumah ataupun sekarang kita ada phone bank. Dia akan telefon. Or maybe you pernah dapat message daripada political party untuk pergi mengundi. I'm about to say something you've never heard a politician say. Please stop sending us money. Thanks to the close to 18,000 of you that have donated to our campaign, we've now raised the maximum amount of money we can spend in this race. $8 million. This means we have the money to be on TV, in your mailbox, on your phone. But there's one more place we need to be. Your block. That's why I'm putting out the call to New Yorkers. Assemble! We want to create the single largest volunteer operation in New York City history, and we need your help. So join the more than 7,000 New Yorkers already knocking on doors and sign up to Canvas at ZahranForNYC.com/events. Okay. Benda ni pun menarik. Satu adalah apabila dia bagi tahu secara clear berapa banyak duit yang dia dah dapat, untuk kempen tu, dan dia suruh stop sending money. Benda ni penting. Kenapa? Sebab kita tak ada transparansi tu dalam kita punya parti-parti politik dan juga dalam election kita. Sebab tu kita perlu ada Political Financing Act untuk kita govern benda-benda macam ni supaya transparansi lebih ada, supaya orang lebih tahu sebenarnya berapa yang politician spend, sebenarnya berapa yang politician perlukan, dan juga dia create equal level playing field. Sebab bila tak ada transparansi, parti-parti besar, orang-orang yang kaya, dia akan ada kelebihan berlipat-lipat kali ganda berbanding dengan parti-parti kecil macam muda. Sebab obviously kita punya war chest tak mungkin
akan sebesar UMNO sebagai contohnya. So bermakna kita tidak ada equal level playing field. Meanwhile bila dia buat macam ni, bila ada political financing akan ada equal level playing field. So it's not just a game for the rich, tetapi regular Malaysian juga boleh masuk ke pilihan raya. Dan benda yang menarik juga adalah lepas dia tamat benda tu, dia kata stop sending me money but now I need volunteers. So itu juga sebenarnya kalau dalam kempen-kempen, sebenarnya the heart of the campaign ataupun jiwa sesebuah kempen politik tu adalah volunteer-volunteernya. Saya sewaktu my election in 2022, I was so lucky. I got more than 200 volunteers and many of them are not even party members. Sebab muda kecil, kita tak banyak party members, tapi yang datang berkempen kita tu adalah orang-orang muda yang dia nak lihatkan perubahan. So tu adalah 6 video yang kita dah tengok hari ni tentang Zohran Mamdani. Mungkin satu benda yang 3 impression daripada kempen-kempen Zohran. 3 impression. Okay, pertama, it is super relatable. Dia punya bahasa dia, you tengok cara dia communicate dengan orang, you tengok macam mana isu-isu yang dibawa, memang isu-isu yang orang New York dapat relate with. Orang New York kata ni memang isu aku, dia cakap, cara dia cakap tu macam aku, dan aku nak orang macam ni represent aku. So dia very relatable pertama. Kedua, Zohran ni dia memang embrace dia punya youthfulness lah, dia punya youngness. I think he's 34 years old. So dia memang embrace and dia buat campaign tu jadi cool. Dia buat benda-benda yang macam yo. Dia macam assemble, dia macam buat sambil macam lepak makan, macam naik bas. So benda-benda tu dia buat benda tu rasa macam ada energy. And obviously bila you nak memilih wakil rakyat, you naklah pilih wakil rakyat yang ada energy. Sebab kerja wakil rakyat ni bukannya kerja yang mudah. Dia kerja yang menggunakan banyak tenaga, dia kerja yang menggunakan banyak masa, dia kerja yang menggunakan emosi dan juga empati yang tinggi. So Zohran berjaya menunjukkan yang he has all that. Itu yang kedua. Ketiga, saya rasa adalah dia punya I think one of the things yang sangat stand out to me lah adalah daripada dia punya video-video campaign, kita rasa macam kita kenal dia ni. Okay. Macam kita rasa macam dia ni somebody yang I've met before. And dia punya cara dia senyum, cara dia bercakap, dia tak rasa macam ada wall tu. Kadang-kadang bila kita tengok politician, kita rasa macam ya dia kat sini macam ni, tapi aku rasa kat rumah lain. Dia macam ada wall luar. Tapi Zohran ni cara dia tu macam dia tak ada, macam tak ada wall. Tak tahu lah kalau tiba-tiba balik rupanya dia macam ke tu intrusive thought, tak patut dalam video. But the point is he managed to buat macam dia tu somebody yang kita kenal. Macam you know our friend next door neighbor. So kita rasa bila orang yang kita kenal, kita immediately ada instinctive trust pada dia. So benda tu antara benda yang very natural coming from him. Speaking of natural, saya terbawa pula kepada kempen lawan dia, Andrew Cuomo, dan ada satu video yang sangat tak natural which is anak Andrew Cuomo kata apa? Don't FOMO, vote Cuomo. Don't FOMO, vote Cuomo. Dan Andrew Cuomo macam muka dia macam dah kot. Tu jaga. Tapi so I think apa benda-benda yang Zohran buat ni, banyak bendanya macam the social media game is not new kalau kat Malaysia. Kat US obviously, but even in kat Malaysia pun social media game ni bukan satu benda yang baru. Tetapi pertama adalah macam mana dia berjaya bawa benda yang dah lama ada tu, macam mana dia berjaya bawa satu macam freshness kepada benda yang dah lama ada tu, adalah satu benda yang very impressive. And then macam mana Zohran Mamdani ni dia boleh buat orang mengundi seorang yang sangat muda untuk menjaga bandar New York, which is bandar yang paling busy dekat dalam United States of America. Maybe just to wrap that up, satu benda je. Orang sangat invested in New York mayoral election sebab ini adalah local council election untuk mengundi Datuk Bandar. Dan kenapa orang invested? Sebab isu-isu oleh Datuk Bandar adalah isu-isu yang paling dekat dengan rakyat. Isu harga bas, isu pemilikan permit, isu lesen perniagaan. Isu-isu benda ni semua adalah isu-isu yang dekat. Contoh kalau kat Malaysia, apa isu yang dekat? Isu jalan berlubang, isu lampu jalan raya, isu permit untuk lesen-lesen perniagaan juga. So semua benda ni isu haiwan-haiwan liar. So benda ni adalah isu-isu local council. Tetapi apa bezanya? Kat Malaysia
kita tidak ada local council election. Sebab itu, sekarang adalah masanya untuk kita ramai-ramai desak kembalikan pilihan raya tempatan. Bye. Tekan buat dulu.